Saya dulu selalu pergi ke sebuah kedai komik, dan pemilik kedai komik itu tahu semua gosip di kawasan itu. Dia seorang yang baik, mengingati semua pelanggan tetapnya dan bertanya kabar jika dia sudah lama tidak melihat anda untuk memeriksa keadaan orang. Ramai orang di kawasan itu membesar dengan kedainya, jadi dia ada banyak cerita. Apapun, dia menceritakan kepada kami kisah ini dari beberapa tahun lalu tentang seorang pelanggan tetap, yang hilang selama beberapa bulan. Kembali suatu hari, dan pemilik kedai bertanya kepadanya, "Hei, kawan, lama tak nampak awak. Macam ke mana awak pergi?" Pelanggan tetap itu seperti, "Oh, saya sedang dalam proses bercerai. Saya terpaksa berpindah. Ia satu hal yang rumit." Jadi secara semula pemilik kedai bertanya, "Kenapa awak menceraikan isteri awak?" Pelanggan tetap itu menangkap isterinya curang. Dia telah mengambil kerja sambilan kedua sebagai penghantar pizza kerana dia cuba mengumpul dana untuk membawa isterinya pergi bercuti impiannya. Semua wang yang dia peroleh dari pekerjaan itu sepatutnya digunakan untuk percutian itu. Dia telah melakukan pekerjaan ini selama kira-kira 6 bulan. Semuanya rahsia. Isterinya tidak tahu dia melakukan itu untuknya, kerana dia cuba memberikannya kejutan. Dialah penghantar pizza di motel itu, tempat isterinya curang dengannya. Lelaki yang bersama isterinya itu membuka pintu dengan isterinya betul-betul di sebelahnya. Dia nampaknya tidak kembali ke tempat pizza itu pun. Dia berhenti kerja serta-merta, pulang ke rumah, mengemas barang-barangnya dan meninggalkan bandar. Untuk lebih banyak pengakuan hidup sebenar, langgan Infidelity Confessions USA dan klik pada loceng notifikasi untuk mendapatkan kemas kini mengenai muat naik baru.